Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini 30 April 2025, harga emas RM501 untuk 1 gram. So, kalau kita nampak sekarang ni, trend harga emas dia dalam trend yang bertenang. Jadi, sewaktu harga emas bertenang ni, inilah sepatutnya anda ambil peluang untuk simpan ataupun untuk buat simpanan. Kerana apa? Sebab anda dalam tempoh bertenang, harga emas pun bertenang. Berbanding dengan kalau kita tengok beberapa bulan yang lepas ataupun beberapa minggu yang lepas, harga emas satu hari 3 kali berubah. Kita nak simpan pun kita rasa, kejap naik, kejap turun. Macam takut tengoknya. Tapi sekarang bertenang. Jadi kita pun nak buat simpanan lebih bertenang. Okey, hari ni Mona nak berkongsi dengan anda kenapa kita kena buat simpanan emas sekarang. Tajuk dia kenapa kita kena buat simpanan emas sekarang. Hai Yati. Okey, so emas ni kita sepatutnya lah orang selalu tanya soalan macam tu kan. Mona, bilalah masa yang terbaik untuk kita buat simpanan emas? Okey, kalau kita nak buat simpanan emas tu masa yang terbaik 20-30 tahun yang lepas. Tapi mungkin waktu tu kita pun tak hidup lagi. Ataupun kita pun masih lagi tidak berakal. Masih kecil lagi. Masih kanak-kanak lagi. Tak tahu apa-apa. Jadi sekarang ni bila kita dah ada peluang. Kita dah didedahkan. Apa yang kita boleh buat? Tindakan kita adalah buat simpanan sekarang. Hai Fatihah. Okay, so kawan-kawan yang belum lagi follow Mona, boleh follow Mona. Supaya setiap kali Mona live, anda akan dapat notification. Jadi dapatlah perkongsian ilmu. Mona akan live setiap hari pukul 9 sampai 10 pagi. Okey, so hari ni kita nak bercerita kenapa kita kena simpan sekarang, kenapa bukan nanti. Semakin lama kita menangguhkan niat kita untuk memulakan simpanan emas, harga emas ini akan pergi semakin jauh meninggalkan kita. Pernah tak kita tengok harga emas 10 tahun lepas, 20 tahun lepas ataupun 30 tahun lepas? Ada tak kita nampak harga emas yang berulang? Tak, harga emas dia tak berulang ya. Daripada 30 tahun yang lepas, dia akan terus dia bergerak sehingga hari ini. Hari ini ataupun tahun ini, harga emas yang paling tinggi adalah RM533. Tapi hari ni baru RM501. Dah ada diskaun RM32 untuk 1 gram. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita perlu bertindak sekarang. Okey, mungkin persoalan ini terima kasih Syahrul Zainal Zainun. Okey. Follow saya. Kawan-kawan yang lain yang belum follow Mona pun boleh follow Mona. Kalau belum ada akaun simpanan emas dekat Public Gold, boleh pergi dekat Mona punya profile untuk buat pendaftaran. Habis live, Mona akan kontak anda. Okey, ramai yang bertanya, Mona, kenapa kita kena simpan emas? Tak boleh ke kita nak simpan duit sahaja? Jawapan dia, boleh. Tapi kita kena tahu apakah matlamat simpanan kita. Kalau contohnya kita kata, matlamat simpanan saya adalah untuk contohnya jangka masa pendek, simpanlah dalam bentuk duit. Tapi kalau kita nak simpan untuk jangka masa panjang, pilihlah dalam bentuk emas. Okey, Mona ada terima satu soalan. Dia kata, morning kakak, I nak tanya, kalau kita beli minimum emas dekat Gap and boleh withdraw tak? Paling minimum. Okey, so ramai juga soalan yang bertanya soalan macam ni. Okey, minimum top up adalah RM100. Okey, minimum top up adalah, sekejap ya. RM100. Okay, minimum withdraw adalah 0.5 gram.
Jadi siapa yang tak tahu sekarang dah tahu. Kalau anda pun ada soalan, anda pun boleh tanya soalan yang sama. Kan? Kalau ada soalan, boleh je tanya soalan. Mona akan kongsikan jawapan dengan anda. Okey, tadi kita dah tahu dah. Jawapan dia, kenapa kita kena buat sekarang? Kenapa kita kena simpan emas? Tak boleh ke kita simpan duit? So, tadi Mona kata, kita kena tahu apakah matlamat simpanan kita. Kalau matlamat simpanan kita adalah matlamat jangka pendek, maka anda digalakkan untuk simpan dalam bentuk wang. Contohnya nak pakai harian, nak pakai setahun lagi, simpan sahaja dalam bentuk wang. Tapi kalau anda nak pakai dalam tempoh 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 3 tahun lagi nak beli kereta, 5 tahun lagi nak beli rumah, 10 tahun lagi anak nak masuk universiti, ataupun 20 tahun lagi kita nak bersara. Nampak kan matlamat jangka masanya panjang? So yang itu anda boleh alihkan simpanan anda ke dalam bentuk simpanan emas. Okey. Kalau kita tengok nilai duit kita makin lama makin jatuh. Okay, nilai duit kita makin lama makin jatuh. Siapa kanak-kanak, siapa yang dulu dia kanak-kanak tahun 80-an, 70-an kan. Dia boleh nampak nilai duit tu. Waktu Mona kanak-kanak tahun 80-an, kita boleh sahaja pergi sekolah bawa 50 sen. Kita boleh pergi sekolah bawa 20 sen. Tetapi sekarang setakat 50 sen ni dah tak boleh dah nak bawa pergi sekolah. Betul tak? Okey, siapa yang ada dekat dalam ni yang anak dia pergi sekolah bawa 50 sen? Tak ada dah. Diorang mesti bawa RM2, RM5, RM10 kan? Sebab apa? Sebab nilai duit kita makin lama makin jatuh. Okey, kita memang tak perasan tapi kita boleh tengok. Selalu kita cakap macam ni, barang makin mahal. Kita kata barang makin mahal. Sebenarnya bukan barang itu makin mahal, tetapi nilai duit kita yang makin jatuh. Kalau kita tengok kenapa Mona cakap macam tu, kita tengok balik kalau kita simpan dalam bentuk emas. Tahu tak anda bahawa seekor kambing pada zaman Nabi iaitu 1400 tahun dahulu boleh dibeli dengan menggunakan 1 dinar. 1 ekor kambing boleh dibeli dengan 1 dinar. Hari ini 1 dinar ni kalau Mona jual, Mona masih lagi boleh membeli seekor kambing. So, harga kambing tu tetap 1 dinar. Okey? Harga dia tetap. Sebab apa? Sebab emas dia memegang nilai. Duit dia tidak memegang nilai. Duit nilai dia makin lama makin susut. Okey, kalau anda nak tahu, once upon a time, nilai duit Malaysia, nilai duit Singapura, nilai duit Brunei sama. RM1 tu nilai dia sama untuk ketiga-tiga negara. Tapi hari ni, kalau kita keluarkan RM1 Malaysia, okey, kalau kita pergi Brunei, ada RM1 tak? Okey. Kalau kita keluarkan RM1 Malaysia, kalau kita pergi Brunei atau Singapura, nilainya bersamaan dengan 29 sen sahaja. Nilai duit kita kecil. Tapi kalau contohnya kita pergi Indonesia, besar pula. So nampak tak? Nilai duit tu dia tidak fix. Tapi kalau kita bawa 1 dinar ni, tak kisahlah pergi Indonesia ke, pergi Bangladesh ke, pergi Amerika ke, kita jual, kita tetap boleh beli seekor kambing. Sebab apa? Sebab emas mengekalkan nilai dan kuasa beli. Tetapi kalau kita simpan dalam bentuk duit, dia akan menghilangkan value ataupun kuasa beli duit tersebut semakin hilang. Tapi jangan salah faham, anda mungkin nanti tertanya-tanya, jadi Mona, duit kita yang semua dekat bank tu keluarkan simpan dalam bentuk emas ke? Tidak. Okey, bukan macam tu. Sebab apa? Sebab kita hidup dalam dunia yang memerlukan kita menggunakan duit. RM1 boleh beli nasi lemak. Kan? RM1 boleh beli nasi lemak RM1. Ataupun RM1 boleh beli ayam RM1, ayam potong RM1. Atau RM1 masih lagi boleh beli aiskrim. Okey? Jadi maksudnya kita takkan kata dekat uncle yang jual aiskrim tu, uncle boleh tak ini potong sikit-sikit nak beli aiskrim? Tak, kita tak cakap macam tu. Jadi to be fair,
Mona nak bagi tahu bahawa duit ini kita simpan dalam bentuk duit kalau kita nak guna dalam tempoh pendek dan sederhana. Dan kalau contohnya kita nak guna dalam jangka masa panjang nanti. Contoh macam Mona cakap tadi, 3 tahun lagi nak beli kereta, 5 tahun lagi nak beli rumah, 10 tahun lagi anak nak masuk universiti, atau 20 tahun lagi anda nak bersara. Duit-duit tersebut disimpan dalam bentuk emas supaya nilainya itu kekal dalam bentuk yang sedia ada. Okey, faham dah? Okey, faham dah dalam bentuk inflasi kalau simpan dalam bentuk duit, tapi kalau kita simpan dalam bentuk emas, nilainya kekal. Okey, kemudian kita tengok, kalau contohnya orang selalu kata, kau simpan emas, kayalah kau. Bukan. Kalau kita simpan emas, bukan bermaksud kita kaya. Okey? Simpan emas bukan bermaksud kaya. Simpan emas sama macam simpan duit. Bezanya adalah emas adalah duit dalam bentuk yang lebih baik. Contohnya, anda pun ada duit kan? Contoh. Okey, once upon a time, dekat tangan Mona ni ada 100. Okey, 100 ni boleh beli 1 gram emas. Okay, once upon a time, RM100 boleh beli 1 gram emas. Itu baru RM100 anda dengar. Anda tak dengar lagi Mona kata, once upon a time, RM30 boleh beli 1 gram emas. Okey? RM30 boleh beli 1 gram emas. Tapi kita cakap 100 lah, senang nak kira. Hari ini, RM100 yang sama boleh beli apa? Okay, RM100 yang sama boleh beli apa? Boleh beli 0.19 gram sahaja. 0.19. Depannya kosong. Depannya bukan 1. Once upon a time, RM100 boleh beli 1 gram. Hari ini boleh beli 0.19 gram. Jadi kita nampak, nilai duit tu memang lama-lama hilang je. Ya, sooner or later, lambat laun nilai duit itu akan hilang. Tetapi kalau contohnya RM100 yang dulu tu, yang RM100 ni kita tukar dia jadi 1 gram emas. Hari ini 1 gram ini masih ada kan? Kita jual. Kita dapat RM400. Nampak tak beza antara simpan emas dengan simpan duit? Okey, Mona ulang balik. Once upon a time, RM100 ini boleh beli 1 gram emas. So, anda ada option. Anda nak simpan dalam bentuk RM100 atau anda nak tukar kepada 1 gram. Let's say lah, A simpan dalam bentuk RM100. B simpan dalam bentuk 1 gram. Hari ini, A dengan B berjumpa. Okay, A dia keluarkan. Nampak akunya 100 masih ada, babe. Nilai dia masih 100. Tetapi B pula, dia kata, aku pun 1 gram aku masih ada. Jap, aku pergi jual kejap. Dia pun pergi jual kejap. Dapat 400. A tadi, duit dia RM100. Masih lagi RM100 yang sama. Tetapi kuasa beli dia dah makin kurang. Kan? Tapi B ni RM100 dia dah jadi RM400. Nampak tak bagaimana simpanan emas dia mengekalkan kuasa beli dalam jangka masa panjang? Sekejap, saya nampak tadi Puan Zaitun. Hai Puan Zaitun, terima kasih. Okey, jadi sekarang anda dah faham. Untuk jangka masa panjang, simpan dalam bentuk emas. Untuk jangka masa pendek, simpan dalam bentuk duit sebab nak pakai senang. Terima kasih Cik Nur Haslizal. Okey, share saya punya live. Okey, so dah nampak dah contoh tadi. Kan? Dah nampak dah contoh. Kenapa kena simpan emas Mona? Tak boleh ke kita simpan dalam bentuk duit aja? Dah nampak dah contoh dia tadi antara A dengan B. Antara Ali dengan Baba. Ali, once upon a time, dia ada RM100. Dia simpan je RM100 masuk dalam dompet. Okay. Baba pula, dia ada RM100. Dia tukar 1 gram. Hari ni reunion. Setelah berpuluh-puluh tahun, hari ni reunion. Macam kita buka kapsul masa tu hari tu. Okay, buka. Okay, hoi.
Ali, kau punya RM100 dulu ada ke? Ada. Aku simpan RM100 aku ada lagi. So Baba pun kata, aku pun ada simpan aku punya RM100 yang dah tukar jadi emas tu. Jap aku pergi jual kat Public Gold kejap. Jual, dapat RM400. Siapa yang lebih untung? Ali ke Baba? Okey, dan kalau contohnya Baba dia tak jual, dia tunggu lagi tahun depan, akan jadi lebih tinggi nilai duit yang dia ada. Okey, betul tak? Dapat tak Encik Nur Haslizal? Kalau tak kan, boleh je kalau tak nak percayalah gold bar ni, apa ke benda lah Mona tak faham lah gold bar ni, tak apa. Kita balik kampung, hari raya tu hari kan, balik kampung ada jumpa nenek-nenek tak? Nenek-nenek kan tanya dekat dia. Nenek-nenek biasanya pakai rantai besar-besar, panjang-panjang. Betul tak? Kan tanya dekat dia. Nek, ini dulu berapa ringgit nenek beli? Nenek mesti kata, waktu nenek beli RM30 je segram. Lepas tu nenek tu mesti tanya balik, hari ni harga emas berapa? Nek, sekarang 500 lebih nek 1 gram. Ini yang kat leher nenek ni kalau jual berpuluh-puluh ribu. Sebab itulah ramai orang yang berebut-rebut nak harta karun nenek ni. Okey, faham? So, kalau tadi tak faham pasal gold bar ni, kalau cerita pasal barang kemas, mesti faham. Mesti ramai yang berebut-rebut kan? Asal meninggal je mesti nak berebut lah. Nak tahu berapa banyak harta karun yang nenek tinggalkan. Okey, so itu analoginya, nak bagi contoh supaya senang faham. Sebab ramai orang yang salah faham. Salah fahamnya apa? Dia kata, kalau beli emas ni setiap bulan dapat dapat duit, dapat komisen, dapat itu, dapat ini. Tak, yang itu anda semua kena lipat aja. Itu semua tipu, itu semua scam. Beli emas, anda tak pernah dapat duit ke, komisen ke, apa benda ke, dividen ke, tak kisahlah dalam bentuk harian ke, bulanan ke, mingguan ke, tahunan ke, tak ada. Cuba tengok yang dekat nenek punya leher tadi tu. Dia tanya dekat dia, nenek beli kat kedai ABC kan? Ada tak dia bagi nenek duit? Tak ada. Yang ada hanyalah nilai emas yang semakin meningkat setiap tahun. Itu kalau anda nak faham dia punya basic ataupun fundamental. Sebab orang kalau tunjuk ni, dia nampak, kalau macam simpan ni dapat bulan-bulan ke? Itu je dia fikir. Dia tak fikir yang macam ni. Sebenarnya fikiran dia sama macam ni. Bentuk je berbeza. Yang ini bentuknya begini. Sebab untuk memudahkan lelaki pun boleh pegang. Sebab ini shilling emas adalah mata wang pada satu masa dahulu. Kalau macam ni, perempuan je boleh pakai. Okey. Faham dah kan? Tadi Encik siapa kata? Encik Nur Hasrizal kata jelas. Okey, bagus. Kalau belum lagi ada simpanan emas, boleh buat pendaftaran dekat Mona punya profile. Percuma sahaja. Habis live, Mona akan guide step by step bagaimana untuk buat simpanan emas pertama. Okey, tadi kita cerita pasal harga emas, harga barang yang naik. Kemudian kita kata kita punya kuasa beli dah jatuh. Kalau untuk pengetahuan anda, kebanyakan penyimpan emas, kalau dia travel, dia akan bawa emas berbanding dengan bawa duit. Ataupun kalau contohnya kan, kenapa dia bawa emas? Sebab emas ni nilai dia sama je. Macam Mona cakap tadi, kalau kita ada 1 dinar, tak kisahlah kita bawa pergi India ke, China ke, Amerika ke, kita jual, kita tetap boleh beli seekor kambing dengan duit yang kita dapat. Tak kisahlah negara dia negara apa. Okey? Tak kisahlah negara mana kita pergi, apa currency yang dia pakai. Kalau kita bawa emas, kita jual, contoh ini 1 dinar dekat tangan Mona. 1 dinar ni berat dia adalah 4.25 gram. Jual lah kat negara mana, China ke, India ke, Amerika ke. Kemudian duit yang kita dapat dalam currency negara tersebut boleh digunakan untuk membeli seekor kambing. Sebab apa? Sebab emas ini laku di seluruh dunia. Tak kisahlah dekat Arktik ke, Antartika ke, Gurun Sahara ke, kat mana-mana pun emas ini tetap laku. Emas tetap emas. Okey? Dia tak macam duit. Duit ni kalau kita pergi Antartika, mungkin dia kata I never see this currency. Mungkin dia kata macam tu. Tapi kalau kita bawa emas, mesti boleh. Sebab apa? Emas ini once upon a time adalah merupakan mata wang dunia yang digunakan oleh dunia, dan mata wang negara-negara disandarkan dengan emas. Itu sejarahnya.
Dan kalau contohnya kita kata bila kita simpan emas, emas ini adalah nilai kekayaan yang sebenar. Macam kita kata tadilah, kalau kita simpan RM100, RM100 ni mungkin nilai dia tak sama dari satu zaman ke satu zaman. Even kalau kita ada duit 50 sen, okay, kalau kita ada duit 50 sen pun, kalau dulu kalau kita dengar cerita mak kita ke nenek kita ke, dia kata kalau dulu pergi belanja bawa 50 sen. Yang ini 5 sen, yang itu 2 sen, yang ini 1 sen. Betul tak? Even masa saya kecil pun 20 sen, 50 sen kalau pergi sekolah masih lagi boleh belanja makanan dekat kantin. Nasi lemak 20 sen, air 10 sen, kuih 10 sen lagi beli jajan. Itu 50 sen dah kira kaya dah. Okay, sebab apa? Sebab masa tu nilai duit kita begitu. Tetapi hari ini kalau kita bawa 50 sen, air pun dapat setengah gelas je kot. Okay, itu pun tak tahu, mungkin air sirap. Okay, nak dapat air Milo memang tak dapat lah. Okey, jadi kita maksudnya emas itu adalah merupakan nilai kekayaan yang sebenar. Okey, kalau kita simpan dalam bentuk duit, nilai duit kita makin lama makin susut. Tapi kalau kita simpan dalam bentuk emas, kuasa belinya kekal dan nilainya semakin meningkat. Okey, dan ramai orang yang confused. Mona, kalau saya nak mula simpan emas, saya kena ke ada duit ribu-ribu banyak-banyak? Jangan tanya soalan macam tu. Tak. Boleh je tanya, tak ada masalah. Okay, kalau kita tengok dekat belakang Mona ni, kan dekat sini ada dia tulis pembelian minimum adalah RM100. So maksudnya siapa-siapa pun yang ada RM100 boleh buat belian emas. Macam Mona cakap tadi, akan dapat 0.19 gram. Okey, dan sekarang ni kan musim raya. Musim raya ni duit raya anak-anak anda, Mona yakin lebih daripada 100. Apa yang anda boleh buat? Ambil 100, simpan dulu dalam akaun Gap. Tahun depan ambil lagi 100, simpan lagi akaun Gap. Itu kalau duitnya contohnya 150 ke 50, suruhlah dia belanja jajan kan. Okay, 100 kita simpan. Let's say lah kalau dia ada 1000, 800 kita ambil simpan dalam akaun Gap. 200 bagi dia nak belanja. Kan budak-budak dia mesti nak belanja duit dia. Itu kalau anda nak belanja 200 lah. Kalau Mona RM20 cukup. Yang lain semua simpan. Simpan untuk mereka guna untuk masa depan. Sebab apa? Hari ni mungkin dia kata dia nak belanja 200. 200 tu habis macam tu sahaja. Kan? Nak beli pistol lah. Nak beli itulah. Kan contohnya ni. Nak beli pistol lah mama. Nak beli pistol mama. Okey, nak beli pistol boleh. Tapi pistol ni makin lama makin jahanam. Itulah ni dah jahanam dah. Lepas tu berapa banyak pistol kau nak beli? Takkan setiap kali raya kau nak beli pistol. Contohnya ni banyak ni, baru 2 ya tuan-tuan. Anak saya ada 3. Tak tahulah berapa banyak pistol yang diorang ada. Okey, so mainan kalau kita beli memanglah untuk mereka. Tapi jangan beli banyak-banyak sangat. Sebab apa? Sebab kita tak boleh buat apa pun. Tapi kalau kita simpan dalam akaun emas, nilainya meningkat. Macam tadi, sangka tak RM100 yang kita simpan dalam bentuk emas, apabila kita jual, dia boleh jadi 400, 500 dan seterusnya. Tak sangka kan? Sama juga, anda start hari ini, 10 tahun lagi anda akan tengok, dulu aku simpan berapa je hari ni kalau aku jual, wow, banyaknya. Menyesal tak simpan sekarang. Menyesal tak simpan dahulu. Menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tiada berguna. Jadi, saya nak mengelakkan anda daripada menyesal, buatlah simpanan sekarang serendah RM100. Jangan risau, dia tidak ada komitmen bulanan. Dia tulis kat situ kan, tak ada komitmen bulanan. Okey? Jadi bertindak sekarang. Belum ada akaun simpanan emas untuk diri sendiri ke, untuk wife ke, untuk anak-anak ke, buatkan. Sebab apa? Pendaftaran percuma je. Setiap kali apa yang anda simpan akan ditukarkan kepada gram emas. Macam kat sini kan, setiap kali buat simpanan, gram emas akan bertambah. Okey? Jadi, apa lagi yang anda risaukan? Jangan risau, tak ada yuran simpan, tak ada komitmen bulanan. Anda boleh simpan mengikut kemampuan anda. Ada 100 simpan 100, ada 1000 simpan 1000, ada 10,000 simpan 10,000. Ada 20,000 simpan 20,000. Ada 30,000 simpan 30,000. Ada 100,000 simpan 100,000. Ada 1 juta
simpan sejuta. Ada je penyimpan emas yang beli emas dalam jongkong-jongkong yang besar. Beli 2 juta, beli 5 juta. Tak kisahlah, itu duit dia. Kita ada 100, kita simpanlah 100. Itu duit kita, itu kemampuan kita. Okey, kalau anda tak mula sekarang, anda nak mula bila? Okey, kerana harga emas kalau 2-3 bulan lepas kita selalu bagi tahu harga emas akan menjadi RM500 segram. Harga emas akan jadi RM500 segram. Hari ni harga emas dah lebih daripada RM500 segram. Apa lagi yang anda nak dengar? Kalau anda nak dengar sesuatu yang lagi best, Mona pun ada ayat yang ataupun Mona ada jangkaan yang lebih best. 10 tahun dari sekarang, harga emas adalah RM1,000 untuk 1 gram. Bayangkan benda yang anda beli 100 tu, anda simpan, tiba-tiba anda jual, anda dapat 1,000. Okey, so itu adalah dengan emas. Sebab emas ni semakin lama kita simpan, semakin tinggi nilai emas tersebut. Okey, jadi emas ni dia bukanlah kita kata pelaburan semata-mata, tetapi dia lebih kepada perlindungan keuangan. Orang selalu cakap emas ni macam jaket keselamatan ataupun life jacket. Okay, apabila kita menghadapi masalah, emas ni boleh membantu. Perasan tak waktu COVID dulu kan? Semua tempat tutup. Perkara yang paling buka apa? Kedai emas. Orang beratur nak beli, nak jual emas. Yang ada duit beli emas sebab dia tahu, dia dah sedar dah. Oh, waktu ni emas sangat berfungsi. Waktu berlakunya krisis, tak kisahlah peperangan ke ataupun apa golakan politik, ekonomi, apa benda semua tu, emaslah orang akan cari. Sebab apa? Kita tak cari rumah, kita tak cari kereta, kita tak cari tanah. Tanah kita tak boleh bawa lari. Rumah tak boleh bawa lari. Kereta tak boleh bawa lari. Tapi emas boleh tak bawa lari? Boleh. Contohnya dekat tangan Mona ni, 5 dinar ni Mona beli 5 tahun lepas. Harganya ketika itu adalah RM5,000. Hari ni harganya RM10,000. Okey, so kita tak perlu bawa duit RM10,000. Kita bawa seketul saja yang besarnya macam 50 sen lama. Dan kalau contohnya 10 dinar, saiznya pun lebih kurang je lah. Dengan 5 dinar ni cuma besar lagi sikit lah. Okey, nilainya RM20,000. So, tak perlu bawa duit satu balik kampung untuk bawa duit banyak-banyak. Kita ada emas. Which is, emas ini kita boleh manfaatkan. Mungkin kita sekarang tak nampak sebab negara kita aman damai, tenang, makmur, sentosa. Jadi kita tak nampak macam mana nak manfaatkan emas tersebut. Namun kalau contohnya anda pergi dekat negara yang mengalami inflasi yang sangat teruk, okey, mereka dah mula memanfaatkan emas. Okey, boleh anda pergi dekat Google, anda cari bagaimanakah orang dekat Zimbabwe ke, kan, dia memanfaatkan emas. Dia kikis emas tu sikit-sikit untuk dia beli roti. Dia kikis emas itu sikit-sikit untuk dia beli ubat-ubatan dekat farmasi. Negara kita masih belum lagi sebab negara kita masih lagi makmur. Tetapi negara-negara yang mengalami inflasi yang sangat teruk, itu yang mereka buat. Ada emas, mereka bawa lari ke luar negara. Mereka memulakan hidup baru. Mungkin anda pun boleh Google Perang Vietnam, okay, di mana mereka keluar daripada Vietnam, naik tongkang, lepas tu bawa emas dan mereka ada perkampungan mereka dekat Malaysia. Itu cerita zaman dahulu kala lah. Okey, tapi cuma nak bagi tahu bahawa dengan simpanan emas, dia mampu menjadi jaket keselamatan anda. Bukan Mona kata jangan simpan duit. Cumanya kalau kita simpan dalam bentuk duit, once upon a time, kalaulah berlaku apa-apa, contohnya, macam contoh duit pokok pisang Jepun kan. Apabila Jepun kalah, walaupun dia kaya dengan duit pisang waktu tu, Jepun kalah, datang pula penjajah yang seterusnya. Okay, duit tu dah tak guna dah. Duit tu terkumpul begitu saja. Kaya tapi tak bermanfaat. Tidak boleh digunakan. So kita tak nak macam tu. Kita nak kita ada duit dan kita boleh manfaatkan duit itu. Jadi sebagai pelampung keselamatan anda, simpanlah emas. Sekiranya berlaku apa-apa, nak lari, boleh bawa emas.
Okey, jadi kalau anda rasa info-info yang Mona kongsikan ini bermanfaat, anda bolehlah kongsikan dengan kawan-kawan yang lain. Anda bolehlah tekan butang follow supaya setiap kali Mona buat sesi live, anda akan dapat information, anda akan dapat knowledge. Okey, sebab tu Mona kata simpan emas saja-saja pun untung. Contoh, Cik Ram simpan emas. Saja-saja pun untung. Nenek kita simpan emas. Saja-saja pun untung. Tapi kalau kita simpan emas dengan ilmu, kita akan jadi lebih untung. Okey, so anda nak mula simpan emas dengan RM100 tanpa komitmen bulanan, murah, mudah dan patuh syariah? Boleh pergi dekat Mona punya profile untuk buat pendaftaran. Pendaftaran adalah percuma sahaja. Habis je sesi live ini ataupun lepas je anda buat pendaftaran, Mona akan guide anda step by step. Mona pun nak anda ada emas macam ni juga. Wow, ada pengembala kambing. Pengembala kambing, Encik Eddie Razali. Boleh tak saya tahu harga kambing hari ini berapa? Encik Eddie Razali, pengembala kambing yang betul ke? Kalau pengembala kambing yang betul, boleh tak saya tahu harga seekor kambing hari ini berapa? Mana tahu boleh berkongsi ilmu dengan kawan-kawan yang ada dalam sesi live ni kan? Okey, so itu apa yang Mona nak kongsi pada hari ini. Kenapa simpan emas, kenapa sekarang, kenapa jangan bertangguh. Okey, dan tadi sebelum Mona berakhir, Mona ada cerita. Mona kata simpan emas saja-saja pun untung, tapi kalau simpan emas dengan ilmu, anda lagi untung. Jadi, mungkin anda berfikir-fikir bahawa, ada beza ke Mona? Simpan emas dalam bentuk barang kemas dengan simpan emas dalam bentuk gold bar? Jawapannya ada beza. Beza sangat berbeza. Dan kalau anda nak tahu apakah perbezaannya, boleh tunggu sesi live Mona pada hari esok. Esok Mona akan ceritakan bagaimana perbezaan antara simpanan emas dalam bentuk gold bar dengan simpanan emas dalam bentuk barang kemas. Apa bezanya, apa pro and cons-nya. Okey, so nampaknya sampai sini sahaja sesi live Mona bersama dengan anda pada hari ini. Semoga apa yang Mona sampaikan, apa yang Mona kongsikan bermanfaat kepada anda semua. Semoga dimurahkan rezeki anda semua dan dipermudahkan urusan untuk anda hari ini, hari esok dan hari-hari seterusnya. Dan semoga traffic light anda hijau sepanjang jalan sampai ke destinasi. Terima kasih yang bagi komen, terima kasih kepada yang bagi gift, yang like dan juga yang follow Mona. Dan yang belum follow Mona boleh follow untuk info emas dan keuangan yang seterusnya. InsyaAllah kita jumpa lagi esok pukul 9 pagi. Nak simpan emas? Roger, Mona bantu. Bye!